3 superhero ciptaan Malaysia yang sudah dilupakan. Nombor 3, mungkin yang paling orang tak nak ingat. Pertama, Papaya. Papaya Man adalah siri superhero komedi Malaysia yang diilhamkan oleh kartun Popeye. Siri ini dibintangi oleh Zul Yahya sebagai Papaya, seorang lelaki lurus bendul yang berubah menjadi superhero perkasa dengan memakan betik. Kedua, Champion. Superhero Champion ialah adaptasi daripada komik tempatan yang diterjemahkan ke dalam bentuk siri TV. Champion ada dialog yang sering diulang dalam setiap episod, iaitu Champion is Champion, bukan Superman, bukan Batman. Yang nak jadi superhero kepada keluarganya, sila hadirkan diri dan ucapkan insya-Allah. Terima kasih. Ketiga, Badan. Watak utama iaitu Badro yang dilakukan oleh Ali Shukri merupakan anak bulu beton dalam mitos Melayu. Badro, seorang yang lemah dan sering dibuli, telah menukar namanya kepada Badan selepas dia menjadi lelaki gagah apabila mendapat kuasa luar biasa. Walaupun watak Badan ini viral di media sosial, tetapi filem ini menjadi filem superhero Malaysia dengan kutipan terendah sepanjang zaman.